Kepada bakal pesara yang belum ada 50 gram macam ni, tengok video ini sampai habis. Mungkin video ni akan jadi lifesaver di waktu tuan-puan pesara nanti. Saya ingin kongsikan satu fakta daripada KWSP yang mengatakan ramai pesara yang habis wang simpanan persaraan mereka dalam masa 3 tahun sahaja. Macam mana perkara ni boleh berlaku? Sebab kita berbelanja tanpa perancangan dan kita ada urusan kewangan yang betul. Untuk kita selesaikan masalah ini, tuan-puan yang bakal bersara, pastikan tukar kita punya wang persaraan kita ataupun simpanan yang kita ada sebelum bersara dalam bentuk emas. Kenapa emas? Sebab emas pertama sekali, kalau kita simpan dalam bentuk duit akan sentiasa susut nilai. Contoh, tuan-puan tukarkan ataupun alihkan simpanan persaraan tuan-puan RM500,000 dalam bentuk duit. Apa yang berlaku selepas 10 tahun? RM500,000 yang sama, tetapi sebenarnya nilai dia sudah susut. Tapi kalau tuan-puan simpan dalam bentuk emas, RM500,000 nilai emas, selepas 10 tahun, nilai emas tuan-puan mungkin sudah hampir mencecah jutaan ringgit. Jadi, emas bantu untuk kita tak mudah bocor duit kita. Dan insya-Allah, pesara-pesara yang mula simpan emas, mereka lihat simpanan persaraan mereka bertahan lama. Seolah-olah duit mereka tak berkurangan. Kepada yang belum ada simpanan emas, mulakan sekarang, jangan tangguh lagi. Kerana kita tak tahu lepas kita bersara berapa tahun lagi kita akan hidup. Hidup ni memerlukan kos. Kita kena ada perancangan daripada sekarang. So, mana yang nak mulakan simpanan emas, boleh tekan dekat beg biru di bawah. Untuk saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas tuan-puan untuk waktu persaraan di kemudian hari.